Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita sampai pada muka surat 21. Tahu tak? Baris 3 pada bawah. Okay. Kita sampai pada muka surat yang ke-21. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata dia yang ketiga, bahawasanya jantung, jatuh ain, jatuh nga, bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu mengikut ia segala anggota akan perintah rajanya, raja anggota. Dan apabila baik jantung itu, nescaya baik segala anggota, dan apabila jahat ia jantung itu, nescaya jahat segala anggota. Baik, kita masih berada dalam tajuk bab atau kitab yang kedua. Kitab ni makna tajuk besar lah. Di bawah kitab dia letak bab-bab, subtopik atau tajuk-tajuk yang kecil. Dalam tajuk besar yang kedua ni membicarakan berkaitan dengan qalbun, atau disebut sebagai jantung. Disebut hati, jantung lah, jantung hati. Sebagaimana kita dah baca dah sebelum ni, jantung ni ulama bagi dua. Satu jantung jasmani yang kita boleh tengok rupa bentuk dia macam jantung pisang, kemudian ada darah dan sebagainya. Yang keduanya disebut sebagai jantung rohani. Ini yang kita nak bincang dalam kitab kita ni. Kita tak bincang lah jasmani itu, bukan bidang kita. Dalam kitab tasawuf dia nak bincang berkaitan dengan rohani, sesuatu yang halus, yang mengetahui dengan dialah kita tahu, dengan dialah kita kenal, dengan dialah kita dapat merasa dan sebagainya. Maka disebut juga oleh musannif sebelum ni, kena kita jaga jantung jasmani kita ni, rohani kita ni. Kita mesti memelihara jantung rohani kita ni daripada segala kelakuan atau sifat-sifat yang dicela, di antaranya takabur, riya. Kemudian kita kena hiaskan balik dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti sabar dan merendah diri dan sebagainya, kerana beberapa sebab. Dia kata kerana beberapa perkara. Yang pertama hari itu pasal apa? Dibaca disebut sebab jantung kita ni tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situlah Allah meletakkan nilai kita di sisi dia. Mulia ataupun hina kita bukan sebab rupa paras kita, warna kulit kita, kaya miskin kita, tidak. Mulia hina kita di sisi Allah, tempat pandangan Allah, tempat nilaian Allah kepada kita adalah
pada jantung rohani kita yang kita sebut sebagai hati tadi ni. Kemudian yang kedua, kenapa? Kerana Allah mengetahui segala apa yang kita sembunyikan. Kita tak boleh nak sembunyikan daripada diketahui oleh Allah, melainkan hak ada dalam hati kita pun diketahui oleh Allah, walaupun makhluk manusia lain tak boleh detect, tapi Allah tahu. Maka sebab itulah kita kena letak dalam hati kita ni benda-benda hak baik-baik, sifat-sifat yang terpuji. Itu alasan yang kedua yang disebut oleh musannif, sebab apa kita kena pelihara jantung rohani kita ni. Dan sebab yang ketiga yang kita baca tak saat ni ialah kerana apa? Kerana jantung rohani inilah merupakan raja kepada segala anggota yang lain. Maka anggota-anggota hak lain tu, kaki, tangan, mulut, lidah, telinga, kemaluan dan sebagainya, dia akan mengikut perintah rajanya. Apa dia? Jantung ataupun hati kita tadi ni. Maka apabila baik jantung ataupun raja tadi elok, bagus, maka akan melahirkan anggota-anggota yang baik, yang bagus. Tangan jadi baik, kaki jadi baik, lidah jadi baik, mata jadi baik, kemaluan jadi baik. Disebabkan yang duk kawai tu, raja tu baik, elok. Tapi apabila rosak, apabila jahat si raja yang memerintah tadi ni, maka sudah tentulah rakyat yang diperintah, kaki, tangan, mata, telinga, kemaluan dan sebagainya juga akan turut menjadi jahat dan akan turut menjadi buruk disebabkan raja yang memerintah itu rosak ataupun buruk, yakni jantung tadi ni ataupun hati yang kita sebut. Mana dalil yang kata lagu tu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat atau idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahu Syaikhan 'anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Baik, Nabi kata apa? Artinya bahawasanya ada di dalam tubuh itu sepotong seketul daging. Apabila baik ia daging yang seketul itu, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Dalam tubuh badan kita ni ada seketui daging, mudghah. Qadar boleh telan, kamsak mana pun. Kita baca dah hari tu kan. Disebut oleh musannif kepada kita bahawasanya qadar boleh telan. Tapi kalaulah seandainya Nabi kata, daging yang seketul yang sekecil ini kalaulah dia elok, maka elok habislah seluruh anggota-anggota lain. Mata, telinga, perut, maluan, kaki, tangan dan sebagainya akan jadi elok, akan jadi baik. Kerana apa? Kerana baiknya seketui daging hak yang dalam hati, dalam tubuh badan kita tadi ni. Dan apabila binasa ia, apabila rosak ia seketul daging yang kecil tadi ni, nescaya binasalah, rosaklah, jahatlah oleh tubuh itu semuanya. Habis hak lain pun jadi jahat, jadi tak elok, jadi rosak habis. Mata, telinga, kaki, tangan dan sebagainya. Maka sebab itulah penting untuk kita jaga yang dikatakan jantung rohani tadi ni. Jaga-jaga kata Nabi, dan iaitu jantung. Jantung kita itulah, dalam jantung itulah ulama bahagi dua tadi ni, jasmani dengan rohani. Hak jasmani hak kita boleh tengok dengan mata kasar kita. Hak rohani kita tak boleh tengok, tapi hakikat dia ada. Di situlah hakikat kita sebagai manusia, ilmunya, fahamannya, pengetahuannya, taklifnya, ruhnya dan sebagainya di situ. Sebab itu tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Maka kata dia, dan apabila baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaiki jantung dan memelihara jantung daripada segala kebinasaan. Oleh kerana baik buruk anggota-anggota lain bergantung kepada baik buruknya jantung, maka tidak kita mesti perbaiki dan pelihara jantung tadi supaya
dia ni elok, ikut sebagaimana hak Allah suruh, ikut sebagaimana yang Nabi suruh. Tu penting. Sebab tu tak betul lah kalau kita duk kata dia memang mulut tak boleh pakai langsung, cakap dan maki orang ni bukan tak, tapi hati baik. Baik mai kat mana? Kalau hati dia baik, dia tak duk maki hamun orang, dia tak duk muhung kan. Dia memanglah tak sembahyang tu, tapi hati baik sungguh. Baik kat mana? Kalau hati baik, dia tak tinggal sembahyang. Maknanya hati dia rosak, hati dia ada masalah. Pasal apa hang kata baik? Pasal duk belanja aku makan hari, aku makan tak nak bayar, dia duk bayar. Oh pasal tu kan? Maknanya baik buruk anggota yang lain bergantung kepada baik buruknya yang dikatakan jantung ataupun hati kita tadi ni. Baik, itu sebab yang ketiga. Kenapakah perlu kita memelihara jantung ataupun hati kita daripada kelakuan yang dicela dan kita hiaskan ia dengan kelakuan atau sifat yang terpuji. Dan yang keempat, baik. Dan yang keempat, sebab dia bahawasanya jantung itu tempat taruh, tempat simpan, tempat letak, tempat duduk bagi segala sifat-sifat kepujian. Seperti apa? Sifat kepujian seperti iman dan ma'rifah, pengetahuan dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Hati ni jugalah tempat duduknya segala sifat-sifat terpuji ni. Di mana? Hatilah. Iman pun di mana? Hati kita lah. Ma'rifah, pengetahuan, ilmu pun di mana? Hati kita lah. Yang kata sifat tawakal bergantung dengan Allah pun di mana? Hati kita lah. Redha pun di mana? Hati kita lah. Ni yang kata hakikat kita di situ. Di situlah tempat simpan, tempat taruh segala sifat-sifat yang baik ni, yang elok ni. Dan kata dia ilmu pun, pengetahuan pun di situlah. Kan? Kita duk mengaji ilmu dan sebagainya pun di situ. Maka patut sangat bagi penaruhan, bagi tempat taruh yang seperti itu bahawa patut sangat dipelihara akan dia, akan tempat itu daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, yakni musuh. Siapa dia musuh? Iaitu syaitan. Maka kata dia, tempat kita nak simpan benda hak elok, patut sangatlah kita bersihkan dia, kita cuci dia, kita jaga dia, dan kita pelihara dia daripada segala benda-benda yang buruk, apa dia, sifat yang dicela, dan juga kita jaga dia daripada jadi tempat bersarangnya musuh. Apa dia? Syaitan yang akan menyesatkan dan merosakkan manusia tadi ni. Maka patut sangatlah dipelihara daripada segala kekotoran najis. Apa dia najis apa? Najis yang dikatakan sifat-sifat yang dicela. Sebab tentulah kita nak bubuh sifat terpuji tadi ni. Tentu tempat duduk dia. Macam mana kita pun kalau nak letak makanan, hak kita nak makan, nak simpan makanan, bekas hak kita nak simpan tadi, takkan kita ambil daripada bekas yang cemar, yang kotor, yang berlemuh untuk kita letak makanan kita. Kita pun tak lalu makan. Maka kita nak letak benda hak bersih, tempat hak kita nak letak tu pun kena bersih. Kan? Sebagaimana disebut oleh sebahagian ulama, dia kata apa? Yutayyabul qalbu lil ilmi kama yutayyabul ardu lizira'ah. Diperelokkan hati ini untuk ilmu, untuk tadilah benda-benda tadi, untuk ilmu, untuk iman, untuk sifat-sifat yang terpuji. Mestilah kita bersih, kita perelokkan, persiapkan dia dengan elok, kita bersihkan dia, cuci bagi elok, sebagaimana dipersiapkan tanah untuk kita tanam tumbuh-tumbuhan. Orang nak tanam pokok, nak tanam padi, bukan pakai pita buak terus ya, dah ngalah dulu traktor apa semua bagi elok barulah sampai masa barulah. Banyak benda nak kena buat sebelum kita nak buat benih supaya hasil tanaman kita tadi ni baik. Demikian juga nak tanam pokok apa pun, kita akan perelokkan dulu tempat kita nak letak benih tadi ni. Maka demikianlah keadaannya hati, tempat kita nak taruh ilmu kita, iman kita, pengetahuan kita, sifat terpuji kita. Tak dapat tidak kena bersihkan dia daripada segala kekotoran, segala sifat yang dikeji tadi ni. Ini pentingnya ilmu tasawuf. Sebab itulah ilmu tasawuf ni salah satu cabang ilmu fardu ain. Wajib tiap-tiap mukallaf mengaji. Kena tahu
sifat yang dicela, sifat yang terpuji. Kan? Nak kenal Allah, mengaji ilmu tauhid, ilmu usuluddin, mengaji sifat 20 apa semua kita mengaji. Baru kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Nabi kita. Kita nak betul dari sudut amal ibadat zahir kita. Kita mengaji ilmu fiqh, bab taharahnya, bersucinya, semayang dan sebagainya. Itu ibadat zahir kita. Ibadat zahir tak cukup dengan ibadat semayang pun tak cukup dengan zahir. Kena sempurna juga dari sudut dalamnya, batinnya. Maka cara untuk kita dapat ilmu, nak bagi sempurna ibadat hak batin kita ni adalah dengan kita mengaji ilmu tasawuf. 3 cabang ilmu yang diletakkan oleh para ulama sebagai ilmu fardu ain. Kalau kita betul dari segi zahir saja, semayang lendik, elok, baca pun sedap, tapi hati rosak. Semayang tunjuk ke orang, semayang tak ada keikhlasan, semayang riak, semayang dalam keadaan ujub, sum'ah dan sebagainya, menyebabkan ibadat tu kalau zahir cantik sekalipun, tapi sebenarnya tidak ada nilai di sisi Allah, pasal buat tadi bukan khana Allah tapi khana lain. Maka ulama susun ilmu-ilmu ni yang diambil, dicedok daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Kalau kita khatam kitab ni pun, penawar bagi hati ni pun selesai dah. Lepas dah tuntutan fardu ain atas kita untuk kita mengaji ilmu tasawuf ni. Sebab tu penting. 3 cabang ilmu ni tak boleh tinggal untuk setiap mukallaf, orang yang ditaklifkan, diberatkan dengan syarak ni kena mengaji ilmu lebih baik. Kemudian sebab yang kelima, kenapa perlu kita bersihkan jantung kita, kenapa perlu kita hiaskan dengan sifat-sifat yang dipuji. Yang kelima, bahwasanya jantung itu tempat ilham, tempat menyampaikan ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Nak masuk benda hak baik, ilham yang baik daripada malaikat pun situlah. Syaitan nak ganggu kita dengan was-was, nak menyesatkan pun di situlah. Dah. Tang tu juga. Hati tadi ni. Kan? Keyakinan, was-was semua tang tu. Bukan daripada anggota-anggota, daripada hati tadi. Daripada qalbun. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Di situ juga. Hawa nafsu nak benda jahat. Akal fikir kata tak boleh. Walaupun benda ni sedap tapi agama tak beri. Maka di mana tempat berfikirnya kita, tempat untuk kita membezakan baik buruk, jahat, syurga, neraka? Mana? Jantung ataupun hati kita tadi ni. Maka akal itu menyeru ia akal kepada kebajikan, kebaikan, dan hawa nafsu menyeru ia hawa nafsu kepada kejahatan. Maka sayugia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi kata dia, bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Kerana apa? Kerosakan yang berlaku, yang boleh berlaku pada jantung ni adalah kerosakan ataupun keburukan ataupun kejahatan yang paling besar. Dosa yang paling besar. Di mana? Hati ya, jantung. Dosa paling besar sekali dia, hati, jantung. Apa dia? Sekurang-kurangnya keras ia hati untuk menerima kebenaran, tiada menerima pengajaran, dan kesudahannya apa dia? Kufur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kufur, syirik, apa semua di mana? Hati. Nah. Itu Allah sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa yang lain dengan kehendak dia. Maknanya dosa lain ada peluang untuk diampunkan oleh Allah, tapi dosa mensyirikkan Allah, apatah lagi kufur, tidak ada ruang untuk keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati dalam keadaan kufur, habis, kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Kufur, iman ni tahu lah, hati ya. Hati. Sebab penting untuk kita pelihara hati kita ni, jaga bagi elok. I'tiqad kita bagi betul. Selamat tak selamat kita, akhirat esok, tangilah tempat gantung dia. Kan? Tangilah. Akidah yang putih duduk mana? Dalam hati kita tadi ni. I'tiqad kita tadi ni. Ni sebab itulah bagi orang yang beriman dengan sepenuh-penuh iman, dia tak akan berganjak walaupun seinci pun. Walaupun terpaksa menghadapi siksaan daripada musuh. Kita tengok dalam sejarah para sahabat Nabi. Di antaranya Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuan dia sendiri, Umayyah bin Khalaf. Tuan dia sendiri. Bilal bin Rabah tambat
Tibai tengah belakang, paksa suruh Bilal mengaku Al-Lata Al-Uzza sebagai Tuhan. Tak mengaku apa sudah? Ahadul Ahad. Itulah tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikat kaki, ikat tangan, heret keliling kota Mekah. Tetap tak ganyak walau seinci pun. Tambat kaki tangan tengah padang pasir, bubuh ke batu atas dada, suruh mengaku balik pada agama asal. Tetap bila tak ganyak walau seinci pun. Ini dia kata iman yang putih, yang kukuh dalam hati disebabkan keyakinan yang kuat. Di mana tempat dia? Iman. Manusia nak jadi kufur pun di situ juga dengan i'tiqad tadi. Maka hak tu yang penting untuk kita jaga hati tadi. Dekat dengan Quran, selalu hadis Nabi, mengaji, dengan duduk dalam majlis ilmu lagu ni, bila dengar barulah dia mari didik, terbiah diri kita supaya kita ni reti takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata dia, kesalahan yang paling besar, paling kecil pun hati ni, hati jadi keras. Keras ni makna apa? Sukar nak terima kebenaran, sukar nak terima benda hak betul, walaupun tahu kata benda ni betul, tapi tetap menafikan perkara yang benar. Semata-mata keras hati. Taksub dengan satu-satu benda. Benda tu dia tahu dah kata betul, tapi dia tetap tolak juga. Macam mana yang ditunjukkan oleh Yahudi Madinah. Kita baca dalam sejarah, di antaranya kisah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni merupakan ayah kepada isteri Nabi, salah seorang daripada hamba yang diberikan kepada Nabi, Safiyah bintu Huyai. Dia ni kepala Yahudi di kota Madinah, Yahudi Bani An-Nadir kalau tak silap saya lah, di antara pembesar Yahudi Bani An-Nadir. Bila Nabi sampai di kota Madinah, sebelum Nabi sampai lagi dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai di Quba. Nabi baru sampai di Quba. Nabi duduk di Quba 3-4 hari kan, di Quba, tinggal transit di situ, barulah Nabi bergerak masuk ke Madinah. Huyai ni mai jumpa Nabi di Quba bersama dengan satu saudara dia. Saudara dia lah, adik atau abang dia. Bila dia tengok Nabi SAW, dia tahu dah, memang confirm dah, Muhammad ni Rasul. Sebab mereka ni ahli kitab, orang yang reti dan faham tentang isi kandungan kitab Taurat, dan tak boleh nafi lagi dah, memang betul dah. Dia balik semula ke Madinah, balik sampai di Madinah, saudara dia tanya macam mana, Huyai, betul tak betul Muhammad ni Rasul? Dia kata betul, confirm Muhammad ni Rasul. Habis itu macam mana kamu? Adakah kamu akan ikut dia ataupun bagaimana? Maka jawab Huyai bin Akhtab, dia kata apa? Aku tetap akan memusuhinya sampai mati. Walaupun setelah dia melihat kebenaran datang kepada dia, tapi atas keengganan, kedegilan, mai pada mana? Hatilah. Tetap dia tak mengaku Nabi sebagai Rasul, sehingga akhirnya Huyai pun mati dalam, tak silap saya, mati dalam peperangan kot. Ni Ibn Abbas kata, benda tu mai pada hati. Sebab tu hati inilah penting untuk kita lembutkan dia dengan apa? Zikrullah, di antaranya ayat Quran, hadis Nabi. Bila dengar benda-benda ni semua, maka dia akan jadi lembut. Baik, kemudian kata dia, tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri, yang takabur ia iblis, dan jadilah ia iblis daripada sekalian yang kafir. Habis cerita iblis. Bila Allah cipta Nabi Adam alaihissalam, sebagai Allah lantik sebagai khalifah, Allah suruh para malaikat ni sujud hormat kepada Adam. Fasajadu, pakat sujud hormat kepada Adam, illa iblis, melainkan iblis enggan daripada untuk sujud kepada, sujud dengan makna sujud hormat kepada Adam alaihissalam, beri penghormatan kepada Adam alaihissalam. Pasal apa? Aba, enggan. Enggan ni bahasa kita tegak lah, tak mau, bantah. Mai pada mana bantah ni? Hati. Wastakbara, dan dia berasa dia sombong, besar diri dia. Sebab apa? Allah kata, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalang kamu daripada sujud hormat kepada Adam ketika mana aku suruh kamu sujud hormat kepada Adam? Hormat.
Iblis kata apa? Qala ana khairum minhu. Iblis kata, wahai Tuhanku, aku ni lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku daripada api, engkau cipta Adam daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah bagi dia. Maka takkan aku nak sujud hormat pada Adam. Sombong. Dia membesarkan diri dia dan dia memandang hina kepada orang lain. Ini makna sombong, takabur. Kan? Takabur ni makna dia muliakan diri dia, dia menganggap diri dia besar, hebat, mulia, dan dia memandang hina pada orang lain. Macam mana Iblis memuliakan diri dia dan menghina kepada Adam alaihissalam. Itulah Allah kata, ukhruj minha, nyah, keluar kamu daripada syurga. Kan? Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tak layak kamu nak ada sifat takabur dalam syurga. Maknanya orang yang ada sifat kibir, sombong ni tak layak masuk syurga. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita takut tu. Rasa sombong, rasa hebat, rasa besar diri, pandang orang lain hina dan sebagainya. Maka hak ni lah yang kita dapat daripada kita duk baca, kita tasawuf ni. Waktu penting kena mengaji. Maka tempat letaknya keengganan, ketegak tadi ni, kekufuran, sombong tadi di mana? Hati lah, jantung. Maka rosak dengan sebab apa? Bila dia rosak, habis. Dia akan melahirkan anggota-anggota lain pun jadi rosak habis. Lidah pun jadi rosak, cakap pun sombong. Dengan sebab apa? Dalam hati ada kesombongan. Maka kata dia, artinya, enggan tidak mahu Iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri ia, yakni sombong ia Iblis, dan jadilah Iblis itu daripada sekalian makhluk yang kafir. Maka adalah takabur itu di mana? Di dalam jantungnya hati rohani tadilah. Di situ letaknya kesombongan tadi ni. Maka menyebabkan ia Iblis akan tertegah, tak mahu daripada sujud kepada Adam dan akan kufur dengan Tuhannya. Dengan sebab hati tadilah rosak, maka menyebabkan dia ni tak mau sujud pada Adam, enggan untuk hormat pada Adam, dan menyebabkan yang paling dahsyat sekali ialah menyebabkan dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dengan Allah daripada yang demikian. Itulah Allah kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim, serah diri pada Allah. Islam lah. Kan? Kalau atas dunia ni iman dia pelihara elok, tak rosak. Kalau ada dosa maksiat pun, maknanya akhirat isu Allah azab dia. Tapi kesudahannya syurga juga sebab iman tu masih ada. Kan? Sebab iman tu masih ada. Tapi kalau atas dunia ni kafir, tak beriman pada Allah, azab di akhirat nanti, azab kekal selama-lamanya sampai tak ada tempoh. Sampai bila-bila. Kalau kena bakar mati, tak apalah. Tak sakit, kan? Tak rasa apa. Tapi tak mati. Allah kata apa? Kullama nadijat juluduhum, bila dibakar, terbakar kulit, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit lain. Liyadhukul azab, supaya dia ni terus-menerus merasai kepedihan azab. Kita duk berasa sejuk, panas ni pasal ada kulit lah. Sebab deria kita paling besar ni kulit kan. Kita duk mengaji dalam sains ada epidermis, idermis, kan. Mengaji kalau rendah dulu lah. Ingat itu lah kita pun. Epidermis, fotosintesis, ingat lah. Fotosintesis, pokok proses buat makanan, ingat tu lah. Maka di akhirat insya Allah kata apa? Aku bakar, bila hangus kulit bakar, aku ganti kulit lain. Bakar lagi, hangus lagi, ganti lagi. Bakar lagi, hangus lagi, ganti lagi. Sampai bila? Sampai bila-bila. Supaya apa? Liyadhukul azab, supaya orang yang diazab tadi terus-menerus merasai kepedihan azab, siksaan neraka tadi. Bila tak ada kulit, kita tak rasa apa dah. Maka kulit tu sampai bila? Sampai bila-bila. Tak mati-mati. Tak mati-mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ni yang kita ni syukur pada Allah. Sebab Allah hantar Nabi mari kat kita. Hantar Quran mari kat kita. Beri panduan pengajaran pada kita.
Kita tahu bahawa hidup kita atas dunia ni bukan selama-lamanya. Matlamat kita adalah akhirat. Akhirat nulah kita nak selamat. Kita jaga diri kita elok. Mayang pun kita jaga apa semua. Maka hak inilah modal untuk kita selamat di akhirat nanti. Kan syukur sebab tu nikmat iman ni nikmat yang cukup besar. Pelihara bagi elok lah. Baik. Dan ketahui olehmu, kata dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Banyaklah sifat-sifat yang mazmumah atau dicela itu banyak, sifat-sifat keji ni. Tetapi hamba, yakni musannif pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut, tetapi hamba pengarang kitab sebutkan di sini 10 perkara. Kalau nak hitung betul-betul nak tera sifat keji ni banyak. Tapi aku bawa dalam kitab aku ni cukuplah 10. Pada 10 bab. Aku letakkan 10 sifat keji ni pada tiap-tiap bab satu ada 10 bab lah. Jadi kita akan baca bab. Sebab tu saya kata kitab tadi bukan makna kitab buku, tapi kitab tu tajuk besar. Di bawah pecahan kitab tu dia ada bab-bab dia lah. Subtopik dia. Baik. Kerana apa? Kerana yang 10 inilah asal bagi semuanya, semua sifat keji. Kerana hak 10 inilah punca. Asal. Manakala kita tahu hak 10 ni pun sudah memadai bagi kita. Kerana hak sifat-sifat keji yang lain tu adalah mari daripada pecahan yang 10 sifat keji yang besar ni. Dan yang lain daripadanya, lain daripada 10 sifat keji ni. Terjadi ia yang lain itu daripada yang 10 itu, puncanya kan pada hak 10 ni lah. Jadi memadai kita tahu ibu dia ataupun punca kepada sifat keji ni 10 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, sangat loba atas makanan. Makan terajak lebih makan. Kira lah makan apa pun, sila makan rian kan. Sila makan rian. Sebab kata tak puas setahun sekali ya. Memanglah setahun sekali, tapi sekali pun banyak bulan. Hari-hari tu. Kan. Baik. Yang pertama, sangat loba atas makanan. Makan lebih. Dia akan membawa kepada kebinasaan. Imam Ghazali kata, perut yang kenyang akan dikuasai oleh mata. Bila kenyang, mudah lena. Sebab tu kalau lapang, pukul 2, pukul 3 jaga hari. Habis tak ada benda rebus bagi makan. Lepas tu lena. Lapang tak boleh tidur. Tapi bila kenyang, mata akan menguasai kita. Makna mudah lena. Yang kedua, sangat loba atas berkata-kata. Cakap banyak. Bila banyak cakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, Nabi kata apa? Neraka itu lebih utama bagi dia. Bila banyak cakap, kita akan banyak terbabai. Cakap ni pula, kalau tak tambah, tak syok. Dia kena tambah. Tambah tu lah masalah. Kadang-kadang benda tak orang mana pun dia tambah teh tu bagi banyak, nak pergi perendang, nak pergi sedap. Tak tambah tu kadang-kadang membawa kepada salah. Salah tu lah membawa kepada dosa. Yang ketiga, sifat marah. Marah. Adakah marah ni tak boleh ada dalam diri kita? Maka kita akan baca nanti. Tak. Sifat marah kena ada. Tapi kena kawal. Kalau tak ada sifat marah, kita tak berasa nak marah. Tengok saudara kita di Palestin kena bunuh, kena bom. Kita tak rasa apa, jadi dayus. Tengok benda yang bercanggah dengan agama pun kita tak rasa apa, jadi dayus kita. Tak boleh. Sifat marah tu kena ada. Nabi sendiri pun marah pada ketika keperluan ataupun ada keperluan, Nabi marah. Tapi marah Nabi dalam keadaan marah yang dikawal dan marah yang pada yang benar. Yang keempat, dengki. Ini sifat celah. Yang keempat, hasad, dengki. Kan? Yang kelima, kikir atau bakhil. Sehingga kan, bakhil tadi yang dicela ialah bakhil pada perkara yang wajib. Sampai hak benda wajib pun dia tak mau. Zakatnya, nafkahnya. Kan? Itu di antara yang dicela lah. Maknanya, sifat kikir. Dan kasih akan harta, suka kepada harta benda. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih kepada harta kekayaan dunia inilah punca kepada segala kejahatan, keburukan yang berlaku. Manusia berkelahi, bergaduh, berbunuh pasal apa? Pasal dunia, pasal harta, pasal pangkat dan sebagainya.
Itulah punca. Yang keenam sifat keji apa dia? Kasih akan kemegahan, pangkat, jawatan, kemasyhuran, berebut nak pegang jawatan, berebut nakkan kuasa. Sebab bila ada kuasa ni macam-macam boleh buat. Orang tak boleh buat, kita boleh buat. Lampu merah orang tak boleh langgar, kita boleh langgar sebab kita ada kuasa. Belah lampu merah orang tak kata apa. Contohlah kan. Maknanya dengan kuasa ni benda tak boleh jadi boleh. Sebab tu orang nak. Tapi kemegahan pangkat kuasa ni lah yang menjadi kebinasaan di akhirat kalau di dunia tak jaga dengan betul. Sahabat Nabi mari minta pada Nabi Abu Zar, ya Rasulullah, lantik aku. Ya Rasulullah, lantik aku. Nabi kata, wahai Abu Zar, kamu ni lemah. Sedangkan jawatan ni satu amanah dan penyesalan di akhirat. Amanah dan menyesal di akhirat. Akhirat sok menyesal. Tapi nak buat apa menyesal di sana dah. Tapi atas dunia ni berebut aku. Kerih aku. Boleh buang-buang. Asalkan aku boleh naik pijak kau nak pijak ni. Asalkan aku boleh duduk di atas pasal apa? Aku nak dapat jawatan dari ni. Akhirat menyesal tak kesudah. Khalifah Harun Ar-Rashid ketika mana berada di hadapan Kaabah, dia ditanya oleh satu orang ulama pada ketika itu, wahai Khalifah, cuba tengok ke Allah Kaabah sekarang ni, berapa ramai hadut tawaf tu? Dia kata ramai, tak terkira banyak. Berapa ramai pula hadut di luar daripada Mekah, daripada Kaabah tu, hadut ada kat luar tu, dalam negeri ni. Khalifah kata lagi ramai. Ulama tadi kata apa? Wahai Khalifah, ketahuilah, hadut tawaf dengan hadut keluar daripada Kaabah ni, esok akhirat Allah tanya pasal mereka ya. Allah tanya pasal diri mereka masing-masing, pasal mereka rakyat. Tapi kamu sebagai pemerintah, ketua, khalifah kepada mereka, Allah akan tanya pasal kamu dan pasal mereka semua. Semua, seluruh rakyat kamu akan dibebankan atas kepala bau kamu. Terduduk Khalifah Amirul Mukminin menangis memikirkan nasib di akhirat. Kita hari ni menangis juga, teriak macam tak dapat jawatan. Kalau dapat jawatan ni buat kenduri, minggu pun tak habis. Seronok, jangan tak berebut sangat. Menyesal tak habis di akhirat. Baik, kecuali kalau bukan kehendak kita. Sebab tu Nabi kata, siapa yang duk gila nak jawatan, Allah takkan tolong dia. Tapi kalau kita dilantik, dipilih, diberikan jawatan dengan kelayakan kita, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita yang duk minta, kita tak akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya, apa dia? Ketujuh, kasih akan dunia, cinta dunia. Ini yang Nabi sebut, akhir zaman musuh-musuh akan mengerumuni kita sebagaimana orang yang lapar mengerumuni hidangan makanan. Pakat lapar, pakat putih seorang sikit, habis makanan dengan lahap ni. Kan? Lalu sahabat tanya, adakah sebab kita ni sikit ya Rasulullah akhir zaman Nabi sampai kita dikerumuni oleh musuh-musuh kita? Nabi kata, tak, kamu ramai. Tapi kamu ibarat banjir-banjir sampah selepas daripada banjir. Makna tak ada kekuatan apa sebab kamu dah ditimpa penyakit al-wahnu, wahan. Apa dia penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Benci kepada kematian. Ini yang menyebabkan kamu lemah. Nanti kita akan baca dalam bab yang ketujuh. Yang kedelapan, membesarkan diri, al-kibr, sifat sombong, bongkak, besar diri. Dan memandang diri dia lebih mulia dan memandang hina pada orang lain. Yang kesembilan, ujub, berasa hebat dengan diri sendiri. Ini dia tak hina orang lain tapi dia berasa dia hebat. Ini juga akan merosakkan amal kita. Berasa kita dibagus, selamat dah. Mati pun syurga dah aku ni pasal aku mengaji tak tinggal. Itu menyakit orang mengaji pula. Nak kena jaga tu, kan? Yang ke-10, riak, melakukan amal tadi bukan tujuan kerana Allah, tapi adalah kerana sesuatu yang lain. Riak, hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Kalau tengok nota kaki di bawah tu, qauluhu menghiasi, mudah-mudahan membersihkan. La'alla sawab, mudah-mudahan tu. Lepas tu adab dengan kitab-kitab ulama ni, kita jangan potong terus. Ulama, guru besar kalau kita mengaji kitab ni, kalau ada salah pun, jangan pergi potong padam terus.
Itu tak ada adab. Buat nota kaki, tarik mai keluar, la'alla sawab, mudah-mudahan hak betulnya bukan menghiasi tapi membersihkan. Boleh jadi kita betul, boleh jadi dia salah, boleh jadi dia betul, kita salah. Tapi dengan harapan hak betulnya perkataan menghiasi itu bukan menghiasi tetapi adalah membersihkan. Itu dia kata qauluhu menghiasi, mudah-mudahan hak betulnya apa dia? Membersihkan. Baik. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau membersihkan di situ jantung hati engkau daripada sifat kecelaan ini. Takkan kita nak hias dengan sifat celah kot. Benarnya kita nak cuci dia daripada sifat kecelaan. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kalau kita bersungguh-sungguh bersihkan hati kita daripada sifat yang dicela, hak 10 yang kita baca tadi ni, maka ia akan menjamin ataupun menjadi sebab untuk kita dapat kemenangan, kejayaan hidup dunia akhirat. Kerana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, dan sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkan hati jantung itu daripada kekotoran, sifat yang dicela. Artinya membersihkan akan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Tadilah sifat-sifat celah tadi ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, yakni bersuci itu separuh daripada kesempurnaan iman. Maknanya kalau tak ada suci bersih tu, jadi iman pun jadi tak sempurna. Memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia sempurna iman dengan membersihkan jantung daripada barang yang mana daripada sifat-sifat yang tiada kasih akan dia akan sifat oleh Allah Ta'ala. Kesempurnaan iman, salah satu nak bagi sempurna iman kita ialah cuci hati kita daripada sifat yang Allah tak suka, yang Allah benci, dan menghiasinya dengan kelakuan yang kasih ia Allah akan kelakuan itu. Kemudian hiaskan balik bila dah cuci bersih, jangan biarkan tapi hias balik dengan sifat yang terpuji. Maka membersihkan itu setengah iman, seperti menghiasinya itu setengah iman, dan perhimpunan keduanya membersih dan menghias itu iman yang sempurna. Kita buang sifat yang dicela, kita hias dengan sifat yang terpuji, maka disitulah kesempurnaan iman dalam hati kita tadi ini. Wallahu a'lam. Nanti dia akan sambung bab yang pertama pada menyatakan sangat loba atas makanan. Tanda di situ. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman ونورا وهدى ورحمة. اللهم وفقنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عمل لا يرفع، من دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.